Nah, isu-isu yang sekarang yang hangat kat Malaysia, Toki. Sebenarnya kita tengok raja-raja Melayu, especially Sultan dan Agung, jika dihina, hukuman yang dikenakan tak setimpal dengan apa yang si pelaku itu buat. Dan ini sebenarnya bukan jadi pengajaran. Kat Malaysia ni, dia orang bayar denda, dia orang jalan. Ini sebenarnya yang berlaku. Dan baru-baru ni, saya dah buat laporan polis ke IPD Serdang mengenai isu gambar Sultan Selangor tu dihina. Yang tu dah biadab, dah melampau. Dan saya tengok segelintir saja yang berteriak kat luar tu, oh, kena ambil tindakan. Tapi seorang pun tak tampil untuk buat laporan polis. Saya rasa saya orang pertama lah buat laporan polis. Selepas tu lah orang politik dengan menteri-menteri, termasuk Menteri Besar Selangor pun nak bising. Padahal perkara tu, gambar tu dah viral 3-4 hari dah dalam Facebook. Yes. Dan bagi saya dah ada dah, semua dah ada dah. Saya dah bagi semua info dah. Yang siapa menghantar tu? Jadi sebenarnya ini fake account. Betul lah, Fake account. Itu belum, masih lagi unit siasatan jenayah terkelas, dia dah ambil kes lah dari kontijen Selangor. Dan sebab tu hari Jumaat ini, 2 hari ni, kita akan buat solidariti untuk kedaulatan institusi diraja. Dan kita akan mulakan dengan Sultan Selangor. Saya tengok beberapa insiden dah berlaku dah terhadap Sultan Selangor. Dan macam, bukan saya nak menunding jari kepada kerajaan, tapi orang tak kisah. Kalau rakyat biasa, okeylah, kita ni rakyat biasa. Kurang kita hak untuk bersuara tu, walaupun ada hak untuk bersuara, tetapi ada dia punya had. Dan saya tengok dalam parlimen pun, ahli-ahli parlimen pun tak nak berbincang perkara ni. Macam pasar malam, macam jual ikan kat parlimen ni. Sepatutnya mempertahankan kedaulatan raja-raja. Ada yang tanya, ini negara demokrasi, mengapa kena ada lagi sultan, mengapa kena ada lagi agung? Ini negara raja berperlembagaan, bukannya demokrasi saja. Okey, sebab tu hari Jumaat ini kita nak mulakan dengan solidariti di Istana Kayangan selepas sembahyang Jumaat. Dan ini bukan untuk publicity, sebab kita tengok banyak sangat sultan, nama-nama agung ni dipetik sewenang-wenangnya. Dan sampai sekarang, sorry to say, mengenai kes penghinaan terhadap Sultan Selangor yang baru-baru ni, belum ada lagi tangkapan, Toki. Belum ada lagi. Saya rasa macam, apa ni? Orang dikenal pasti. Datuk Kumar dah bagi tahu dalam sidang media, orang dah sudah kenal pasti. Suspek sudah dikenal pasti. Mengapa sehingga sekarang tiada tangkapan dibuat? Adakah double standard? Ini bukan pasal perkauman. Kalau orang dah hina 3R tu, menggunakan 3R, sumpah dia lah, ke penjara lah. Mengapa nak double standard? Jadi sebab tu, saya minta lah hari Jumaat ni, tolonglah ramai-ramai, selepas sembahyang Jumaat tu, tolong datang ke Istana Kayangan kat Shah Alam tu, kita bagi solidariti kepada Sultan Selangor. Itu saja. Alright, saya tengok tak ada orang pun ambil inisiatif. Sebab tu pagi tadi saya bagi satu video yang sinis. Orang Melayu, lu orang tidur kah? Bangunlah, lu punya raja kena hina. Takkan mau duduk diam. Sebab tu saya panggil, walaupun saya orang Hindu.